Agak-agak tuan-tuan mati besok, mampus, meninggal, dah tak ada, terbunuh, apa? Yang ketiga, setiap daripada kita ni ada wang, ada gaji, ada wang, ada pencen, ada simpanan. Dan tiap-tiap hari kita belanja duit tadi. Tiap-tiap hari kita belanja, cocok keluar, cocok keluar. Kemudian pertanyaan baki, RM60, RM100, RM1000, RM100,000. Pertanyaan baki, balance semuanya ada. Berapa engkau belanja dan baki berapa banyak lagi duit engkau, kita tahu. Dapat gaji 2,000, simpan, belanja. Berapa lagi duit abang? Ada lagi 400. Kita juga diperuntukkan umur. Tiap-tiap hari digunakan umur. Tiap-tiap hari dipakainya nyawa, dipakainya umur. Tapi kita tak pernah tahu berapa lagi baki dia. Agak-agak tuan-tuan, berapa baki sekarang? Sehari? 2 hari? Sejam? 2 tahun? Tak tahu. Kalau dah tak tahu, bila baki yang tinggal? Kalau duit berkurang, boleh top up. Kalau duit dah habis, boleh cari. Kalau umur dah nak habis, buat apa Din? Jogging, pergi sihat sikit badan, kukuh panjang umur. Elok lintas jalan, mati dengan langgar kereta. Tak sangka tak. Sebab itu ada satu benda yang boleh memanjangkan umur, mendatangkan keberkatan pada umur. Apa dia? Wasilul arham, sambung silaturahim. Sambung silaturahim.